vlog raya is permulaan. Okay, kita nak balik kampung Wangsa Maju dulu. Lepas tu baru kita balik kampung Puchong. Apa? Setiawangsa. Oh, Setiawangsa, sorry. Lepas tu baru kita balik Puchong. And now kita nak buka kasut raya. Sherburn kita beli. Oh yeah. Bopinya kasut ni tak Beli online, tak feel lah beli online. So kita beli satu yang from Dr. Cardin. Are you ready? Hey, cantik. Tahu ni kita orang raya dekat Puchong. Kalau dulu I selalu raya Kelantan, tapi since I kahwin, kita orang dah PKP apa semua, kita memang raya KL. Sama ada rumah mami ataupun rumah mama. Tapi tahun ni kita tukar, kita raya di Puchong. Sebab abang ada beli rumah besar sikit. So that kita orang adik-beradik semua boleh beraya dekat sana. Tapi rumah tu tak fully siap lagi. So kita tengok update. Sebelum ni ada buat video rumah abang. Nanti saya tunjuk sekali lagi video rumah abang before and also after. Kita lagi 10 minit lagi nak sampai. So jumpa korang dekat rumah abang, okay? Bye. Tengok barang kita orang macam nak pindah, banyak gila. Penuh kat belakang. Astaghfirullahaladzim. Sudah sampai kampung kita. Nasib baiklah rumah ni feeling-feeling kampung sikit kan? Kenapa tak payahlah bersungguh. Dia dah cantik dah, betul-betul orang nak vlog. Nak isi mana? Nak isi mana? Dah pergi ambil barang, tertinggal kat kampung lah charger. Dah sampai kampung kita. Wow, cantik je. Depan pun cantik, nampak? Hai. Hai Alfa. Salam. Salam. Hai. Hai Afia. Allah, Sofia pun model juga. Hai. Salam. Selamat Hari Raya. Dah Hari Raya belum? Dah Hari Raya belum? Selamat Hari Raya. Ya Bibi. Ya Bibi. Belum. Aina. Apa? Apa? Selamat Hari Raya apa? Hai Sam. Oh, ini depannya. Wow, Assalamualaikum. Wah, ada TV. Genial. Wah, dah chop Dia boleh Kak I, Kakak and Kak B. Di sini Mami, adik Ayin dan Mawar. Tapi Ayin nak bagi masuk situ pun boleh sebab macam besar. Mana-mana je lah, boleh je. Laki? Laki duduk lagi Wah. Siap, laki kat sini siap. Besar kan? Kita orang baik hati bagi korang besar-besar. Nun ke pilih. Jalan-jalan. Allah, ya Allah, laju jalan. Lajunya budak ni. Pintu baru. Ni surau. Fuya, ruang solat. Bilik lagi. Ni tak ada orang cop lagi. Tak ada orang cop lagi Cantik abang, rumah abang. Mantap Orang tamu lagi. Para lelaki budak kecil. Bilik-bilik ni kita dah khaskan untuk perempuan-perempuan. Mantap. Perempuan kita pula ramai. Wah, kekambu dia siap. Wah, ada almari siap. Awak sendiri. Apa dah ada ni? Bawa sendiri. Weh, apa gila dia ni? Toilet. Ni bilik ada Kak Long. Ataupun kalau Kak Yan nak masuk pun boleh. Kak Cik bilik mana Kak Cik? Kak Cik punya special. Wah, Kak Cik special. Wah. Wow. Apa ni Kak Cik? Tak menang Kak Cik tak ada keceriaan tak ada. Tiba-tiba kan abang. Kita bilik ni lah. Dah siap bilik yang ni. Siap. Macam hotel. Cozy. Betul. Dah nampak dah. Kak kena macam ni kena pakai cadar cantik. Mantap. Sana ada bawah juga. Orang ni biar betul. Recik siot. Ayun. Wow. Ni and anak dara. Mantap. Cantik. Wow. Dapur yang sangat besar. Luas nak mampu Tapi seadanya adalah Nanti kita upgrade lagi. Belum lagi. Kabinet dapur yang sedia ada.
Ada washing machine. Ada 2 tandas. Wow. Masa ada dapur basah. Ini dapur kering. Comel basah dapur. Basah. Dapur basah. Ada kabinet juga kat atas tu. Nampaklah pemandangannya. Cik, what you doing? Ruang. Hai abang. Apa buat apa? Apa main-main ke? Apa tu? Wow, comelnya cat. Cat ke? Ya Allah Akbar. Boleh naik tak ni? Tak boleh. Kenapa? Mana tak boleh? Dia pokok. Hebatnya. Lori sudah sampai. Ni barang-barang dari rumah Mami. Mami ambil meja makan, sofa dekat dalam rumah dia. Sebab apa? Sebab Mami nak beli baru. So dia bagilah dekat rumah ni. Allah, nak tahu mana tu? Pasang kipas lagi dekat bilik utama ini. Ini yang paling luas. Masya Allah, sama berkawat satu-satu. Okay, sekarang kita menuju keluar. Continue loading. Terus membawa lori. Ini Abang Zaki sedang menganyam. Memesin tebu. Lepas itu kita ada section Memasak. ini section membakar-bakar. Untuk kita malam ni kita masak apa guys? Sikabu. Ni kucing siapa dek? Kucing siapa tu? Cina, Ina bawa sini. Dah. Dia jalan sendiri. Lepas tu Ina colek dia. Ibu. Aktiviti di dalam, baring-baring dan tengok TV. Ini yang terpaling tak ada energi sekali. Ni basuh dah mula. Wah, cantiknya. Tak cukup besar lah, jadi kecil lah kita punya meja ni. Mok dia mana mok dia tu? Mak apa? Mak siapa ni? Mak adik kat sini, mak adik kat sini. Panas sangat dek. Panas sangat membasuh susu. Dah tekan ke ni? Tekan kita confirmkan. Dan Kak Ngah sedang membuat air, membasuh dulu. Ofa, sekarang kita kat mana? Dekat sini. Dekat sini, dekat rumah kampung kan? Kampung nenek. Hai Safia. Alhamdulillah. Nanti kalau badan ni nampak ni, boleh jadikan ni dah isteri dah. Menggoreng. Mahir you rasa? Okey dah, manis dah. Hantar ke nak banyak lagi ke okey lah. Dan sedang menyusun. Ni dia tak ada lagi. Masya Allah, gemuk rumah. Masya Allah. Hai kakak. Kakak dah sihat ke? Sikit. Abang Aish puasa tak hari ni? Puasa. Okay, good. Bisingnya ya Allah, bisingnya. Terroks. Dah siap ke ayam? Belum dek. Struggle. Penyepit. Mama. Berapa orang dah korang minta penyepit? 46 orang. Tak sampai-sampai. Guna ni je. Oh. Ini pasang lampu raya. Tak tahu macam mana strategi. Abang Apple punya strategi, tak tahu. Tolong motif ke? Air kat sana. Air tak bawah pinggan ni. Cantik doh pinggan ni. Cantik doh. Oh Allah, yang paling busy, yang paling pura-pura busy. Tak apa. This is me. Allah. Nasib baiklah kameranya cantik. Oh, Kak Bi baru sampai. Sampai jauh tu. Jauh doh. Dari Seri Kembangan ke Puchong jauh doh. Angkat sama-sama. Kalau kita tarik lagi. Astagfirullahalazim. Tak, benda tak sengit, benda tak Sabarlah, aku takut kau tertarik. Ni kena tarik.
Ni apa ni? Oh. Adik, kakak panggil tu. Ambil dah shoe Sofia. Tak. Ibu, 9 minit lagi ibu. Ibu ada hago ibunya. Sabar Kak dah. Tahu dah harga. 2 hari ni. Ambil lauk, ambil tempat duduk. Nasi, ambil lauk, ambil tempat duduk. Ya Allah, busynya. Kak, saya nak ni pedas. Nanti dulu adik. Nanti dulu adik masuk mana? Ada hak mari dulu nanti dulu. Nanti dulu adik. Adik apa ya adik? Tak ada. Akak tak ada lauk air. Ada lauk. Ayah habis. Macam habisnya. Mana dia dulu deh. Ayah tadi kita hantar. Nombor berapa meja? Dah pukul 7.20. Masih belum siap lagi bakar-bakar kita, Syang. What happened? Tak lambat ni. Itulah. Kita orang berbuka kat sini, guys. Semua orang kat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayam datang ambil sendiri sini. Dua tu lagi. Tu yang ni. Ini anak-anak untuk anak-anak buah. Lah. Hati-hati please, tengok kanan kiri. Ya Allah. Kenapa Afan? What's wrong? Kenapa? Afan nak buat ke? Okey, boleh. Mode help. Come. Pegang hujung. Wait. Tolong tegakkan dia. Ada. Nah. Afan pegang hujung je. Helal. Okey, wait ya. Tepi. Tolong tengok kanan kiri. Pasang balik. Bibi. Nah. Apa? Habis dah. Mulut pun main juga. Kakak. So tak nak. Dia nak pegang tu je kot. Nelly main apa Nelly? Betul lah. Hasha. Nasha Tira. Sampah alamak, letak kat atas tu dulu. Sampah kumpul. Ayasi. Dayan. Seronok tak? Letak dekat atas tu dulu. Kumpul dekat atas tu dulu. Yaya. Best tak main bunga api? Tak. Tapi kenapa main? Yaya ni. Ya. Siapa dulu? Apa? Dulu ada? Masa mula kecil ada lagi. Ana main apa ni? Ni. Tak. Ya. Ini raya. Ya ke? Hari ni hari apa? Ini Sabtu. So lagi berapa lagi puasa? Satu. Ni persembahan ke? Dia buat persembahan ni. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Okay guys, kita nak review rumah Andalas. Okay, kita pergi dekat Chopia. Saya baru mandi. Siapa tu? Kenapa kau pandang aku? Chopia anak? Okay, kat luar tu tengah main bunga api.
Kita nak main bunga api. Tengok aja. Kita akan masuk dalam sebab kita takut bunyi bom. Ya guys. Meletup cak. الله إن الله كان توابا كان توابا mana? Mana telekong? Mana telekong Sofia? Mana telekong Sofia? Kalau Xiaomi isinya putihnya. Peace. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sofia. Ambil dia. Solat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam Ustazah, anak Palestin mami ni cantik. Mami siap bawa tu ni. Allahu Akbar. Kuatnya. Habis dah. Baru nak tengok. Tu dah lawan. Lawan. Kenapa Syah terkejut ke? Tak, tadi masuk kat bawah. Yang penapan dah. Kasihan Syah. Cantiknya. Selamat Hari Raya. Belum lagi. Lagi satu hari. Satu hari. Pam katil. Ya Allah. Kenapa semua orang sibuk ni? Sedap ngah? Wow, lagu raya. Peti ais. Tudung abang. Orang nak hantar peti ais. Dia mau pakai tudung juga. Tolonglah bang. Kak Adik kadang overlayin Kak tak apa. Kadang overlayin. Upload sekarang. Ya, dah papai. Fuyo besar. Tepi. Kak awak kontrol tahu-tahu rekod. Ngapa? Rasa tak perasan. Tak perasan. Kak memang ayu. Oh, warna ni. Mana sini? Peace yo. Sekarang kat mana? Rumah. Aha, bandanya mana? Andalus. Kampung. Budak-budak ni tak rehat lagi ni. Duk main-main. Ni game apa pula ni? Main Minda. Baik. Okay. Kita bermain. Laju-laju bilik. Merah. Ambil dia. Okay, Tina masuk Samyang. Bongok lah. Benar. Kita dapat hamper barrier. Kaki gue. Ada hamper barriers. Ada almond chocolate. Wah, ini sedap. Okay, Naim ya. Ini ada yang durian. Ada yang milk chocolate, dark chocolate, strawberry. Ini apa? Cookies. Okay. Buka. Wow. Nom. Ini milk, ini dark. Dark satu, dark ni satu orang. Ini pembawang kita di tengah malam. Bercarbonara. Masak semua ke? Sahur. Betul. Wah, mantap lah masak semua. Ada besin ni. Oh, guna tu je lain. Center. Kita orang dah halau dah budak-budak untuk tidur. Supaya kita boleh makan ni. Ini satu paket je. Jadi. Pada garu anak.
Yangse. Samse. Yeay. Oh, okay. Thank you, baby. Thank you, Yang. I love you. Mama. Oh, dia dapat kat dia. Kita order air dekat suami kita. Ais ada? Ais tak ada? Apa dia? Ais tak ada? Ais tak ada. Agak minyak, sisi minyak tutup. Kak A nak ajar ni. Mana A? Fuyo. Hebat yang Kak A. Andainya. Masuk dapur. Okay guys. Biar tu biar. Biar je macam tu. Nul tak dapat lagi Nul. Okay, itu saja video kita orang untuk 2 hari sebelum raya. Esok kita tengok pula bila tarikh raya. Nantikan besok.